Perjalanan kali ini membawa kita ke Bandar Warisan Taiping, Perak, yang cukup terkenal dengan keindahan alam semula jadinya. Di sinilah terletaknya Taman Tasik Taiping, sebuah destinasi rekreasi yang bukan sahaja menjadi kebanggaan penduduk setempat, malah antara tarikan paling ikonik di Malaysia. Dibangunkan pada tahun 1880 di atas kawasan bekas Lombong Biji Timah, Taman Tasik Taiping merupakan taman awam pertama di negara ini. Lebih satu abad berlalu, keindahannya masih kekal terpelihara dan terus memikat hati setiap pengunjung yang datang. Deretan pokok hujan-hujan yang merimbun, lanskap menghijau serta tasik yang terbentang luas mewujudkan suasana tenang dan mendamaikan. Keindahan semula jadi ini menjadikan Taman Tasik Taiping lokasi yang cukup sesuai untuk bersantai sambil menikmati udara segar dan panorama yang memukau. Setiap sudut taman ini memiliki daya tarikannya yang tersendiri. Tidak hairanlah ia menjadi pilihan ramai untuk beriadah, berkelah maupun merakam kenangan bersama keluarga dan sahabat. Lebih menarik, keindahan Taman Tasik Taiping turut dilengkapi dengan latar belakang Bukit Larut yang menghijau, menambahkan lagi pesona destinasi ini sebagai antara lokasi pelancongan yang wajib dikunjungi apabila berada di Perak. Sememangnya, Taman Tasik Taiping bukan sekadar sebuah taman rekreasi, tetapi sebuah permata warisan yang menyatukan sejarah, keindahan alam dan ketenangan dalam satu destinasi yang cukup istimewa. Dan inilah keunikan Taiping, sebuah bandar yang sentiasa menjanjikan pengalaman yang mendamaikan buat setiap pengunjung yang singgah.